Berapa ramai yang Nabi yang Ustaz Hussaini tahu mengembala kambing ni? Saya rasa Nabi Musa pun. Nabi Musa. Nabi Dalam Musa. Quran memang bila disebutkan yang wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah Taala tanya kepada Nabi Musa, apa yang ada di tangan kanan kau wahai Musa? Nabi Musa kata, hiya asaya, ini tongkat aku, atawakka'u biha wa ahusyu biha ala ghanami. Memang aku gunakan untuk urusan bertongkat dan untuk urusan mengembala kambing aku tu tadi. Dalam riwayat yang lain juga ada menceritakan yang Nabi Daud juga pengembala kambing. Cuba tengok Nabi ni Nabi yang hebat-hebat. Nabi Daud ni raja. Sebelum jadi raja, asalnya rupanya shepherd. Shepherd betul shepherd. Maknanya dia punya leadership dia ataupun kepimpinan daripada bermula sebagai seorang pengembala kambing adalah satu perkara yang menjadi nature daripada Nabi itu tadi, kemudian menjadi raja. Asalnya pernah ada pengalaman mengembala kambing. Lalu Rasul kata, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Nabi Musa kita tengok, Nabi Daud mengembala kambing. Tiba-tiba, plot yang kedua, bahagian yang kedua, tiba-tiba sahabat tanya, wa anta ya Rasulullah. Engkau pun pengembala kambing Rasulullah. Daripada sini kita tahu rupanya bukan semua sahabat tahu yang Nabi tu mengembala kambing. Rupanya ada sahabat juga yang tak tahu. Yang ini sama macam kes dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidina Jabir. Dia kata, kunna najnil kabas, iaitu kami ni memetik pokok ataupun buah-buahan daripada pokok arak. Pokok arak bukan apa Ustaz ni? Pokok dia bukan pokok ni kurma bukan Bukan pokok arak ni, pokok yang biasa kita petik dahan buat kayu sugi. Pokok arak ni, para sahabat termasuklah Jabir. Saidina Jabir dia petik buah-buah daripada pokok arak tu tadi, najnil kabas tu tadi. Lalu tiba-tiba Rasul kata, alaikum bil aswad. Rasul kata engkau kena pilih buah-buah yang dah mula kehitaman ni, buah yang dah masak ini tadi. Sahabat tiba-tiba tanya. Dia kata, akunta tar'al ghanam ya Rasulullah. Sebab yang tahu tentang pokok arak ni, mana buah yang elok, mana daun yang elok ni, pada kebiasaannya adalah seorang pengembala kambing sahaja. Lalu ada sahabat tanya pada Rasulullah, akunta tar'al ghanam, engkau mengembala kambing ke Rasulullah sampai kau tahu pokok-pokok ni? Lalu Rasulullah kata, wahal min nabiyyin illa ra'al ghanam. Bukankah tidak seorang nabi itu mesti mengembala kambing? Jadi kat sini kita tengok Nabi, satu yang keduanya sahabat ada yang tak tahu, rupa-rupanya memang Nabi mengembala kambing. Bukan Nabi tu naik-naik tiba-tiba jadi Nabi dah, tak. Dia bermula dengan kehidupan yang sukar itu juga tadi. Kemudian yang ketiganya, part yang ketiga Rasul kata, kuntu ar'aha ala qararid ahli Makkah. Aku mengembalanya adalah mengambil upah beberapa qararid daripada ahli Makkah ini tadi. Jadi ini tiga bahagian. Cuma perkara yang menarik juga untuk kita bincangkan, kenapa, apa hikmahnya dijadikan Nabi ni sebagai seorang pengembala kambing. Yang ni kita bahagikan juga kepada tiga. Yang ni menurut Al-Imam Ibn Hajar. Yang pertama, orang mengembala kambing ni pada kebiasaannya dia tawaduk sikit. Dia tahu dia bermula daripada bawah. Dia tahu dia bermula daripada bawah dan dia bermula dengan perkara yang kecil. Kalau macam dah mula start dah mengembala dah bela kuda katakan. Tak usah, ini ada kuda ke? Kuda mainan yang kuda mainan maknanya duit tu boleh lah. Boleh juga. Maknanya kalau dah ada kuda tu dia macam gah sikit. Orang ada kuda kan, ataupun orang ada unta dia gah sikit. Sebab tu diorang kata yang khail ni, kuda ni dia dalam kalangan khuyala juga orang yang megah sikit. Tapi kalau yang setakat kambing ni orang yang dianggap rendah ataupun pengembala. Marhain, istilah dia marhain itu juga tadi. Kemudian itu yang pertama, dia melahirkan sifat tawaduk itu tadi. Yang kedua, dia melahirkan sifat himayah. Himayah ini iaitu dia menjaga. Kan maknanya dalam sekawan betul sekawan, segerombolan atau sekawan kambing itu tadi, dia akan melahirkan sifat menjaga kambing itu tadi. Tak sama macam kuda, orang yang mengembala kambing ni dia bersifat defensif, maknanya dia menjaga kan, dia defense dia punya kambing-kambing. Kalau kudanya sifatnya ofensif kan, dia menyerang kan. Kan kuda menyerang, kuda perang itu tadi tak sama. Maksudnya sifat seorang nabi itu akan terlahir daripada sifat yang menjaga ataupun himayah itu tadi. Himayah itu tadi. Dan yang ketiganya riayah, iaitu memimpin. Yang ini yang kalau kita tengok seorang pemimpin dia kena kenal karakter anak buah dia. Sebab tu kalau tengok cerita Shaun the Sheep, saya ni pernah tengok Shaun the Sheep. Shaun the Sheep ni cerita kartun lah. Cerita kartun kanak-kanak. Shaun the Sheep ni cerita kanak-kanak. Tuan kambing ni dia boleh kenal kambing dia. Yang ni kambing ni panjang sikit janggut, mungkin namanya John ke, yang ni namanya David ke, dia boleh nama. Kalau kita tengok
Semua kambing sama je. Sama je rupa. Semua warna. rupa sama, tapi tuan kambing dia boleh kenal. Ada sifat ri'ayah, dia kepimpinan menjaga anak buah itu tadi. Itu hikmah Rasulullah dan para nabi sebagai seorang pengembala kambing. Dan sebelum kita akhiri perbincangan mengenai tentang hadis mengembala kambing ini, kita ada sesi kuis Ustaz Husaini. Ya. Kalau boleh saya bacakan? Boleh. Baik, soalan kuis kita sebelum kita berhenti rehat ni tuan-tuan dan puan-puan. Soalannya, siapakah nama moyang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini moyang Nabi belah lelaki lah.